So perempuan ni namanya Inspektor Sheila. And Inspektor Sheila ni memang dari kecil dia seorang yang sangat disiplin. Yalah, sebab ayah dia ni adalah seorang yang sangat tegas. Sebab ayah dia ni, kita panggil dia Ayah Sheila, adalah seorang polis pangkat ASP. Dan sebenarnya Sheila ni time dia kecil, dia sebenarnya nak jadi seorang peguam. Yes, lawyer. And powernya Sheila ni ketika dia masih kecil, dia ada degree untuk bahasa linguistik daripada Universiti Malaya. Yang peliknya, masa sekolah pun dia ambil tasawuf. Dia bukan Islam pun, tapi dia ambil tasawuf Islam kat sekolah. Dan dia dapat grade B. Tapi disebabkan ayah dia cabar dia, ni tak nak masuk polis. So, Sheila ni memang jadi pantang dicabar. So, apa dia buat? Dia masuk polis. So, akhirnya, bam! Sheila jadi Inspektor Sheila. Sehinggalah ada satu insiden dekat Selayar. Inspektor Sheila ni, dia duduk mengugut dan mengaibkan seorang Lance Corporal dan dua orang awam. Akhirnya kes ni naik dekat mahkamah. Dan ketika Sheila masuk mahkamah ni, ayah dia pun setia bersama dengan Sheila ni. Cuma kini ayah dia dah bersara dah sebagai polis ASP. Dan disebabkan kes ni, Sheila menjadi sangat popular di individu berita. Dan yang paling mengejutkan, ramai tak tahu. Actually Sheila ni single. Sheila pun ada inform dan umumkan yang dia ni tengah mencari jodoh. Dan dia terbuka nak terima mana-mana lelaki yang nak dekat dia. Disebabkan dia seorang yang sangat tegas. Dan seperti Sheila, dia teruslah cakap. Dia cakap dia tak kisah pun lelaki tu kaya ataupun tak. Tapi disebabkan Inspektor Sheila ni seorang yang memang dia suka main basketball. Lelaki tu kenallah menjadi orang yang mungkin pandai bersukan ataupun pergi gym. Disebabkan dia ada degree in English, so lelaki tu kenallah pandai cakap English. Jadi lelaki yang tak mengongkong dan kena bujang lah. Dan pada esokan harinya, bila dia dah umumkan semua benda ni, ramai orang PM, DM Sheila ni, kan dia pun terkejut. Ramai lelaki yang nak berkenalan dengan dia. Paling hebat, ramai orang nak sangat berkenalan. Even usahawan Iqbal pun. Kalau dia tak tahu, tak kenal Iqbal ni adalah usahawan. Dulu pernah dikaitkan dengan Datuk Seri Vida. Dan pernah, kononnya mereka ni pernah bercinta. Kan? Tak tahulah benda ni konten ataupun tak. Kita pun tak pasti. Iqbal pun sampai nak jumpa dengan Sheila ni. Kan? Kita pun tak pasti adakah benda ni betul ataupun tak. Ataupun hanya sekadar konten. Kita pun tak pasti. Dan mereka syuting sama-sama, itu je lah. Kan, tak ada apa-apa pun, kita pun tak pasti. Benda tu cerita lama. Pada tahun 2025, itulah dia ada warga Pakistan ni yang tak ada lesen motor dia. Dan Sheila nampak mereka bertiga ni, dan dia datang dan record video ni. Sheila dakwah anggota polis ugut lelaki Pakistan ni. Video tu bam, viral. Akhirnya Sheila yang kena siasat. Kata Sheila didakwah sengaja menghalang tugas polis dan bertugas. Akhirnya Sheila dah hadir ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada 12 November 2025. Tapi tolonglah, dia dalam keadaan macam ni, tolonglah, respect lah dia. Memang dia tidak bersalah. Hakim tetap menjamin sebanyak RM6,600. Kes ini akan bersambung semula pada 20 Januari